Di sebalik sebuah tanah perkuburan yang terurus, tersimpan satu amanah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, penyelia di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Selasih. Dia semua waris ataupun pengurusan masjid dan menguruskan jenazah itu. Apabila dia datang ke pejabat, dia mesti bawa bersama dengan permit penguburan, sama ada dikeluarkan oleh hospital ataupun yang dikeluarkan oleh balai polis mana-mana kawasan dia tinggal. Dan kemudian ada satu borang yang mereka perlu isi lah. Kan? Selesai borang tu diisi, kita akan semak rekod dia, di mana dia tinggal, adakah dalam kawasan kita. Dan semua proses tu selesai, kita akan rujuk beri kepada kita punya sistem yang ada, nombor lot perkuburan yang dah kita tentukan. Selesai daripada situ semua, arahan akan diberikan kepada penghali kubur dan proses semakan selesai, kemudian merekod data waris selesai. Kita akan maklumkan pada waris tu apa nombor lot dia dan jam berapa dia sesuai untuk dikebumikan. Dan kita memang selalu mengingatkan pada waris yang datang ataupun pengurusan masjid supaya sentiasa mematuhi waktu yang kita tetapkan, supaya kita tak mahu ada yang bertindih. Sekiranya kalau ada yang bertindih, dia akan membawa kepada ketakselesaan, kemudian akan pasti ada perkara-perkara yang kita tak ingini itu akan berlaku. Di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah ni, kita dah memang ada satu sistem yang dipanggil sebagai batu penanda ataupun plot. Jadi setiap fasa baru yang kita buka, itu kita dah ada penanda mana lot-lot pusara yang akan kita gunakan. Jadi di sini sebenarnya dia dapat mengekang daripada berlaku pertindihan antara satu pusara dengan pusara yang lain. Dan yang paling penting, dia tersusun dan juga senang cari oleh waris-waris yang kemudian. Dan sudah tentu pusara ini akan nampak lebih teratur, cantik dan mudah untuk dikunjungi. Cabaran menguruskan tanah perkuburan yang sangat luas. Raudatul Sakinah ini sangat luas. Kita ada berpuluh plot pusara. Jadi sudah tentu kebersihan itu memang jadi cabaran utama. Kita nak memantau pengunjung yang datang. Dan tentu sekali kita memang harap sangatlah waris-waris ataupun masyarakat yang datang dekat sini supaya sentiasa mematuhi peraturan. Memang untuk menjaga peraturan ini memang kadang-kadang dia jadi satu cabaran. Kita memang nak kena ingatkan selalulah. Tapi kadang-kadang dia menjadi satu tanggungjawab waris-waris yang datang tu juga. Memang kontraktornya yang dah dilantik untuk memasang kepuk pusara, dah tentu pemasangan kepuk pusara tu dia melibatkan pemunggahan tanah dan kebersihan untuk lot-lot yang lain tu harus dijaga. Dan saya kira untuk yang terlalu besar tak ada sangatlah. Saya suka mengingatkan kepada semua masyarakat lah, apabila kita datang di Tanah Perkuburan Islam mana-mana sekalipun, terutamanya Raudatul Sakinah, dia adalah satu tanah perkuburan yang boleh kita panggil dalam taman yang ada peraturannya. Begitu juga dengan permohonan pengkebumian. Baik waris ataupun pengurusan jenazah harus faham tata cara, harus faham mengetahui prosedur, apa yang sepatutnya perlu, apa yang sepatutnya tak perlu. Dan saya harap semualah pada masyarakat sama-samalah, sama-sama kita menjaga. Kita nak kubur kita cantik, kita nak kubur kita ini selamat. Jadi sebenarnya kita sendirilah, masyarakat sendirilah yang membantu bagaimana kita nak menjaga tempat ini sebagai satu yang dipanggil Raudatul Sakinah. Pengurusan tanah perkuburan bukan sekadar menyediakan tempat persemadian terakhir, malah merupakan satu amanah yang memerlukan ketelitian, integriti dan pematuhan kepada syariat.